Dan saya bercakap begini kepada orang yang bertanya soalan kepada saya, tidak Prof, mereka mengatakan, sebab dalam Quran ada menyebut bahawasanya tiap-tiap Nabi itu akan berbicara dalam bahasa kaumnya. Apa yang saya jawab? Rasulullah ataupun Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan berbicara dalam bahasa kaumnya jika ingin berdakwah kepada kaumnya. Mereka tidak akan bercakap dalam bahasa yang tinggi. Bila mereka akan bercakap dengan bahasa yang tinggi? Bila berhubungan dengan Rabbul Jalil. Justru itu bahasa kaum ataupun dikenali sebagai lahjah ataupun dialek merupakan bahasa biasa yang dipertuturkan di kalangan kaum itu. Sebagai contohnya, kita banyak mendapat maklumat bahawa Nabi Isa AS bercakap dalam bahasa Aramnak, bahasa Aramat, bahasa Araminya, kerana kaum pada ketika itu bahasanya bahasa Aram, tetapi bahasa asal utusan bukan bahasa Aram, kerana itu adalah lahjah Aramiyah, Kaldaniyah, Akadiyah, Finiqiyah. Itu hanyalah lahjah yang mana berasal dari satu dasar kata bahasa yang ibunya itu, dan ia diturunkan kepada Al-Quranul Karim. Itu justru saya ingin pergi sedikit pada manusia itu. Kenapa ia dikenali sebagai manusia? Kerana asalnya adalah daripada perkataan Anisa. Apa maksud Anisa? Anisa bermaksud boleh bersahabat, lemah lembut, cerdik, bijak, pandai mengetahui, membezakan di antara yang salah dan yang benar. Kenapa makhluk sebelum itu tidak dikenali sebagai Anisa? Kenapa tidak manusia, tidak insan? Kerana makhluk sebelum itu tidak begitu. Kehidupannya kasar, bentuk tubuhannya kasar, percakapannya tidak ada intelektual. Sebab itu bangsa itu tidak dapat menubuhkan sebuah civilization ataupun tamadun. Justru tamadun hanya bermula sesudah wujudnya Nabi Adam AS. Itu saya setakat ini. Masya Allah, berikan semangat dulu. Wow, ini saya yakin dan percaya semua jadi nak balik ambil kuliah lagi di pengajian tinggi. Betul ya? Kalau ada yang tak nak lanjutkan yang formal, boleh follow YouTube dari Prof saja ya, banyak ilmunya nanti. Last but not least Prof, mohon izin, ini menjadi perdebatan panas nih Prof, sensasi dan juga emosional di kalangan halayak yang kebanyakannya tanpa isi, tentang sejarah tamadun Melayu yang mengatakan orang Melayu dulu beragama Hindu berdasarkan manuskrip yang ditulis oleh orientalis. Soalannya adalah, sejak bila tamadun